Walaupun korang dah biasa cuci filter, tapi saya nak sharekan dengan korang cuci filter cara yang paling mudah. Jom kita pergi ke depan. So kita baru siap cuci dia punya indoor dia semua tadi. So kita cuci memang gunakan VC Pro lah. Memang mudah lah cara dia. Jom, filter ni kau tengok. Memang hitam legam. Tapi biasalah, normal lah. Filter memang normal lah macam ni rupa dia kan. So macam mana cara nak cuci dia kan? Jom kita pergi dekat sumber air dia. Kat mana sumber air dia? Belah sana. Okay, kita pergi dekat sumber air dia. Alright, mana paip air dia? Paip air dia. Ya, kita dah jumpa. So, macam ni je. Sebenarnya filter ni korang kena maintain kan sebulan sekali je. Tak susah mana pun. Okay, so kita ambil air, tembakkan. Macam ni, filter ni kan melengkung kan? Filter ni kan melengkung kan? So, kalau korang tembak terus daripada atas macam ni, dia susah sikit tau. So, korang kena tembak dari bawah. Macam saya buat ni. Nampak tak? Tembak daripada bawah, tembak macam ni. Siram sahaja ni. Kalau korang nak senang lagi lah. Saya tunjuk korang Ini tadi saya kat tadi. Cara senang. Lepas dah sembuh, asahkan, sembuh dengan bercucuk aircon ni. Sembuh je dengan bercucuk aircon ni. Okay, dengan bakteria semua hilang. Bersih terus sekali dah. Lepas sembuh, korang bilas balik. Ambil air. Bilas balik, nampak? Lagi senang. Terus tak payah nak berus-berus. Terus dia keluar. Bersih terus. Macam tu je. Pak. Inilah cara dia. So ini bahagian filter lah. So filter ni korang maintainkan sebulan sekali. So yang ni satu lagi ni. Yang ini filter yang kecil ni, kalau aircon korang memang dah lebih daripada 2 tahun, filter ni korang tak payah pasang lah. Dia punya function dia dah habis. Okay, dia punya function dia dah habis. Yang ini adalah untuk apa orang cakap, bunuh bakteria. Okay, so jadinya kalau dia dah lebih 2 tahun, 3 tahun ke 4 tahun, dah 5 tahun dah koyak gabak tu, korang tak payah pasang lah. Buat semak je, buat apa orang cakap, buat perangkap abuk je. Nampak? Tak payah nak berus-berus. Senang tak? Senang kan? So macam tu je lah. Benda ni simple, tapi saya tahu ada juga orang tak buat. So, apa kesan kalau filter ni korang tak cuci tiap-tiap bulan? Aircon korang, angin memang tak kuat, aircon korang jadi tak sejuk. So kalau korang nak senang cuci aircon, kau gunakan VC Pro ni. Produk kita, kat mana nak dapat, kau boleh dapatkan dekat TikTok Shop, ataupun kau boleh tengok, kalau kau tengok dekat platform biru, korang tengok dekat ruang komen. Ada link pembelian. Alright?